tips nak jimat ruang dalam beg bagasi kita. Selalu kita nak bawa barang banyak-banyak ni, nak boh dalam beg tak muat. Kalau ambil beg besar, risiko juga ambil beg besar ni kerja sumbat macam-macam. Lepas tu berat terlajak. Dalam video ni saya nak share benda apa? Ni sebab tengah duk lipat kain eram. Kain eram ni selalu orang lelaki kalau beli nipis sangat pula. Beli orang kata apa? Beli tebal nak bagi selesa kan. Bukanlah tebal terlalu tebal sangat. Tebal yang standard yang selesa pakai. Beli yang tebal nanti masalah juga. Sebab dia makan ruang dalam beg. Jadi macam mana cara penyimpanan dia? Mai saya nak tunjuk contoh. Ni salah satu tips lah. Dia ni kain eram ni. Satu kain eram. Nampak? Tebal. Jadi tebal macam ni kita penin lah. Letak dalam beg bagasi. Dia dah makan suku ruang. Kalau beg hand carry yang macam tu, beg hand carry tu kan, hand carry. Waktu main hari tu saya bawa beg hand carry. Kan kita main daripada Malaysia kan, letak beg hand carry kalau siapa nak masuk Jeddah tu. Jadi dah habis separuh beg, tak boleh bawa barang-barang ni dah. Jadi macam mana tips kalau simpan? Ni tengok. Ni kalau dua besar. Jadi macam mana? Apa tips ataupun apa yang saya buat adalah saya simpan dalam plastik. Plastik ni ada banyak jenis. Mungkin yang pertama, kalau paling jimat kos lah, kita boleh pakai plastik sampah kat rumah. Pakai plastik hitam kan, tarik, buang dia punya angin tu. Tapi mencabar sikit. Boleh, bukan tak boleh, cuma mencabar sikit. Nak yang proper sikit, pakai yang ni. Ni saya beli ni. Lama dah. Saya beli waktu dulu ingat nak pergi Turki kan, nak pergi main saji kan, macam jaket-jaket ni kan, baju sejuk je, belon-belon tu. Jadi dia besar. Jadi nak kedapkan dia, saya beli beg ni. Tapi kedapan manual. Dia ada lagi satu, kalau plastik macam ni juga, dia ada dekat sini dan kita beli mesin, kita boleh sedut keluarkan angin bagi dia betul-betul kedap. Jadi jom saya tunjuk cara simpan. Cuma ni dia manual lah. Saya manual lah ni. Dia buang angin. Okey. Ni hasil dia. Nampak? Beza tak dengan tadi? Dia ni saya boleh pump lagi tau. Cuma ni saya manual. Kalau siapa nak yang pump lebih pressure, ambil yang mesin tu. Saya tak kat beg kuning contoh. Ni saya manual ni. Harap manfaat. Berminat, tengok kat beg kuning. Manfaat, like, komen dan share. Thank you.